Salam sejahtera, info sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim, JDT, sah akan berdepan kelab Jepun, Sunfresh Hiroshima, dalam pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia Elite, ACLE, musim 2025-26. Keputusan ini dimuktamadkan selepas tamatnya pusingan Liga yang menyaksikan JDT menduduki tangga ke-6, manakala Sunfresh di tempat ketiga. Perlawanan akan dijalankan secara format timbal balik, home dan away. Aksi pertama akan diadakan pada 3/4 Mac 2026 di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi kedua iaitu seminggu kemudian akan diadakan di Jepun, away. Pertembungan ini merupakan peluang keemasan buat Harimau Selatan untuk menebus kekecewaan lalu. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu pada 10 Februari di Hiroshima, menyaksikan pasukan JDT tewas tipis 2-1. Tetapi harus diingat ketika itu JDT bermain hanya 10 pemain apabila Jonathan Silva dilayangkan kad merah pada minit ke-15 dengan sokongan padu di bumi Johor bagi aksi pertama. Tiket ke suku akhir kini menjadi pertaruhan hidup mati skuad kendalian JDT. Luaskan kuasamu Johor.